Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid cikgu sekalian. Selamat datang ke sesi ulang kaji kita. Hari ini, kita akan dalami proses penghasilan produk dari A sampai Z. Cikgu nak pastikan lepas ni, kamu semua betul-betul faham macam mana nak ubah satu idea menjadi satu produk yang hebat. Okey, jom kita tengok peta perjalanan kita ni. Nampak macam banyak langkah kan? Tapi jangan risau, setiap ciptaan yang hebat memang akan ikut laluan ni. Untuk sesi ni, kita akan guna projek penggilap kasut Magic sebagai contoh supaya kita senang faham. Baiklah, kita akan pecahkan perjalanan ni kepada 5 bahagian utama. Mula-mula, kita cari masalah. Lepas tu, kita rancang reka bentuk. Kemudian, kita bina produk. Dah siap, kita uji. Dan akhir sekali, kita buat penambahbaikan. Simple kan? Jom kita mula. Okey, bahagian 1, dari masalah ke projek. Ingat ya, setiap produk yang bagus wujud sebab ia selesaikan satu masalah. Jom kita lihat macam mana satu keperluan yang kecil boleh jadi pencetus untuk satu ciptaan. Segalanya, cikgu ulang. Segalanya bermula dengan pelanggan. Kita kena faham apa masalah mereka. Macam dalam borang ni, kita dapat tahu yang pengguna rasa berus kasut biasa tu penat nak guna dan tak selesa dipegang. Nampak tak? Itu masalahnya. Okey, jangan takut tengok carta alih ni. Ini sebenarnya alat yang sangat-sangat berguna untuk kita. Ia bantu kita fikir secara tersusun, langkah demi langkah daripada satu masalah yang tak berapa jelas sampailah kita dapat satu cadangan penyelesaian yang konkret. Baik, kita dah ada idea untuk selesaikan masalah tadi. Sekarang kita perlukan satu pelan yang mantap. Bahagian kedua ni adalah tentang bagaimana kita nak hasilkan blueprint untuk produk kita. Project Brief. Ini ibarat kompas kita. Dokumen inilah yang akan pastikan apa yang kita reka dan bina nanti betul-betul menjawab masalah pelanggan yang kita kena pasti pada awal tadi. Yang ini cikgu nak kamu semua beri perhatian lebih sikit. Tengok jadual ni. Setiap butiran daripada siapa pengguna kita, apa fungsi produk, sampailah ke anggaran kos, semuanya dah ditetapkan dengan jelas sebelum kita mula buat apa-apa lagi. Ini sangat penting, terutama sekali untuk kertas projek kamu nanti. Fahamkan setiap kriteria ni ya? Ini pula satu konsep reka bentuk yang menarik. Ada 2 falsafah utama. 1, bentuk mengikut fungsi. Macam kerusi tu, ringkas je asalkan boleh duduk. Satu lagi, fungsi mengikut bentuk. Macam senduk comel ni, bentuknya kreatif dulu, baru fungsinya datang. Manakah pilihan anda? Di sini pula, kita buat analisis teknikal. Untuk projek penggilap kasut Magic, kita gabungkan komponen mechanical dan elektrik. Jadual macam ni penting untuk kita bandingkan apa kelebihan dan apa kekurangan setiap komponen yang kita nak guna. Jadi, kita boleh buat pilihan yang terbaik. Okey, ini bahagian yang paling seronok. Masa untuk kita tengok idea kita jadi kenyataan. Jom saksikan macam mana penggilap kasut Magic ni dihasilkan satu persatu. Kita tak terus buat satu reka bentuk je. Tengok, kita mula dengan beberapa lakaran idea. Kenapa? Sebab kita nak teroka pelbagai kemungkinan bentuk dan rupa. Lepas dah bandingkan, barulah kita pilih yang paling terbaik. Dalam kes ni, lakaran 4 jadi pilihan kita. Daripada lakaran yang kita pilih tadi, kita bangunkan pula menjadi lukisan 3D yang lengkap dan terperinci. Perhatikan betul-betul, semua maklumat penting ada kat sini. Saiz, bahan yang nak digunakan, senarai komponen, semuanya lengkap. Jadi, macam mana semua komponen ni nak dipasang? Lukisan ceraian ni lah jawapannya. Ia macam manual pemasangan perabot tu. Ia tunjukkan satu persatu komponen dan di mana kedudukannya. Sangat penting supaya kita faham struktur produk kita. Ingat ya, setiap projek mesti ada bajet. Tak boleh main agak-agak. Kita guna konsep SMART untuk pastikan perancangan kewangan kita ni mantap. Bajet kita mesti spesifik, boleh diukur, boleh dicapai, realistik dan ada jangka masa. Prototip kita dah siap dibina. Nampak hebat. Tapi persoalan paling penting, adakah ia betul-betul berfungsi seperti yang kita harapkan? Sekarang masanya untuk ujian. Dan keputusannya sangat memberangsangkan. Cuba tengok data dalam jadual ni. Kalau guna cara biasa, membersih ambil masa 4 minit, menggilap 6 minit. Guna produk kita, masing-masing cuma 2 minit. Nampak tak penjimatan masa tu? Ini satu kejayaan besar.
Ujian masa tu satu hal, tapi apa pula kata pengguna sebenar? Maklum balas mereka ni ibarat emas tau. Daripada soal selidik ni, kita boleh tahu apa pendapat mereka tentang fungsi, keselesaan dan rupa produk kita. Syukurlah, kebanyakannya positif. Seorang pereka yang hebat tak akan pernah puas dengan hasil pertama. Sentiasa ada ruang untuk penambahbaikan. Jadi, mari kita ke langkah yang terakhir, menjadikan produk yang dah baik kepada produk yang lebih baik. Walaupun ujian tadi berjaya, kita masih jumpa beberapa kelemahan. Contohnya, hayat bateri dan bahan badan yang diperbuat daripada kayu. Jadi dalam jadual ni, kita senaraikan setiap kelemahan dan cadangkan cara untuk atasinya. Macam, guna bateri boleh cas semula. Bijak kan? Dan inilah hasilnya, lakaran untuk versi yang telah ditambah baik. Nampak lebih moden, lebih tahan lasak dan ada ciri-ciri baru pula tu. Lengkap sudah perjalanan kita daripada satu masalah kecil sehinggalah terhasilnya satu produk akhir yang telah diuji dan ditambah baik. Jadi, ingatlah kata-kata ni ya, seluruh proses yang kita dah lalui bersama-sama ni, ia bukan sesuatu yang mustahil. Ia adalah satu perjalanan yang kamu semua boleh kuasai. Kamu ada ilmu dan kemahiran untuk hasilkan ciptaan hebat kamu sendiri. Sebagai penutup, cikgu tinggalkan kamu semua dengan satu soalan. Cuba pandang sekeliling kamu sekarang. Di rumah, di sekolah, di mana-mana saja. Perhatikan, projek hebat kamu yang seterusnya bermula dengan masalah apa? Fikir-fikirkan. Selamat maju jaya semua!